salah Adik, pula. buka cepat ni. Adik, cepat beratur. Cepat dapat bilik. Jom turun, weh. You ni dah kenapa? Tak nak. Kenapa kita sampai sini? Kenapa kita sampai daripada orang lain tengok tak ada orang pun lagi tau. Yang mama bapa excited sangat kenapa? Of course lah Mama excited. Sebab ini cita-cita Mama. Mama tak dapat pakai baju tu tak apa. Janji anak Mama pakai. Dah cukup. Macam itulah turun. Cepat turun. Ni. Adik. 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 Kalau macam tu, kenapa bukan mama je yang join? Kenapa paksa adik? Nak tak nak kena turun juga. Sebab dah sampai. Adik boleh tak buat perangai besar? Adik. Ini macam tak kecil tau. Malu korang tengoklah. Adik, saya Baba kan? Saya Baba tak adik janji dengan Baba macam mana? Ya. Kejap. Baba bawa peneman Baba sekali, ya? Kejap. Adik janganlah malu lah. Korang tengok adik. Kejap, adik. Okey, dah. Jom. Ni. Nah, jom. Ni. Ni lagilah punca adik tak nak pergi tau. You pun agak-agak lah nak bagi hadiah. Ni dah sama besar dengan adik dah. Penat tau cari hadiah untuk dia tau. Dah. Appreciate langsung lah. Jom. Adik cepat tu. Cepat Mama cakap cepat. Adik, Jangan jom. buat Mama. Cepat. Dah. Okey. Jangan nak mengadik. Adik, jangan degil. Sam, ni beg ni. Bawa tu pada. Habis tu barang ni takkan nak bawa seorang. Ya, you bawa dulu. Ya. Cepat. La ilaha illallah. Jaga diri baik-baik ya nak. Ibu doakan Mika berjaya capai cita-cita Mika. Mika buat semua ni untuk ibu. Masya Allah. Nanti bila Mika dah habis belajar, ibu orang pertama yang Mika akan beri khidmat. Alhamdulillah, insyaAllah nak. Belajar rajin-rajin tau. Mika, dah lah tu. Dah lambat dah ni. Alah, janganlah risau. Kejap lagi mak dia datanglah tu tengokkan ibu. Selamat jalan. Kau ni dulu. Jaga diri ya. Ya. Jangan risaukan ibu. Apa ke benda yang dia bawa ni, Cah? Payung lah, kasut roda lah dengan periuk nasi lah. Dah biar apa-apa susun. Kamu pergi masuk dalam, tolong mama kamu siapkan bekal untuk kita. Okey. Hello, Daddy. Japu baru je sampai. Taklah. Japu bawa kereta kesayangan Japu lah. Tak naklah bawa kereta lain, Daddy. Kereta ni legend lah. Ni dah macam-macam ni Japu make up kan. Sikit hari lagi nak terbang lah, Daddy. Okeylah, Daddy. Japu masuk daftar dulu. Nanti apa-apa, Japu call dia balik. Okey, Daddy. Assalamualaikum. Jadi ni.
Oh, maskara. Seronoknya. Lepas ni bakal jadi student nursing. Manalah tahu kan nanti jumpa dengan doktor, kahwin dengan doktor pula. Tercapai impianku. Allahu Akbar. Tak siap-siap lagi ke? Ha? Bersolek tu. Mak tengok orang dah berbaris macam gerabak kereta api dah ni. Kau ni kan bersolek daripada rumah sampai kemari. Apa benda yang kau nak solek lagi, ha? Kalau berangai, berjam-jam. Bersolek pun berjam-jam. Sekarang, dapat gerabak akhir baru kau tahu. Dah. Cepat sikit. Mak, sabarlah, Mak. Kita kan walaupun kita ni orang kampung, kita tetap kena jaga penampilan kita. Kena nampak cantik sentiasa. Mak tak nak ke anak Mak cantik? Sabarlah, Mak. Sikit lagi, Sikit lagi. Tak, sudah. Dah, cepat sikit. Cepat. Mak tunggu. Kan dah settle. Alah, tunggu sekejap pun tak boleh. Dah siap. Kan kakak dah cakap sekejap je. Mak. Kakak nak cakap terima kasih sebab bagi kakak belajar kat sini. Kakak janji dengan Mak, kakak akan belajar betul-betul sampai tu ke Arab Saudi tu. Janji dengan Mak tau. Janji. Okey, dah. Dah cantik-cantik ni. Pergi daftar cepat sikit. Ha? Kesian ayah kat bawah tu menunggu. Mana balik awal dengan ayah? Ada je. Jom. Assalamualaikum. Sorry, ni tempat nursing, bukan tempat AF big stage ke apa bukan. Kalau nak nyanyi boleh tapi simpan sikit. Kau ni nak tegur-tegur orang pula, nak sindir-sindir bagai. Padahal I nyanyi slow je pun. Nak bercakap pun gagap. Hai awak. Awak? Tin awak? Ya. Mana fail awak, borang awak semua? Takkan awak lenggang datang sini? Awak serius lah nak belajar kat sini? Dekat luar sana, ramai lagi nak belajar kat sini tapi tak dapat. Awak dah dapat ni, nak sia-siakan pula. Saya memang tak nak belajar kat sini pun. Saya tak higin pun nak belajar kat sini. Ni saya tak isi borang, saya tak bawa file apa semua. Kalau macam tu saya balik dulu. Terima kasih bang. Ada masalah ke? Mama, adik lupa nak isi borang. Lepas tu adik punya sijil, fail adik semua adik lupa bawa. Minta maaf ya Mama. Minta maaf ya Abang.
memang terror. Terror you, You boleh tahu perangai adik, Ada masak sangat dengan perangai adik tu. Yelah, berapa kali kita bawa dia pergi interview, macam-macam alasan dia kan? Ya. Nasib baik dia guna taktik yang sama. Kalau tak pasal-pasal kena patah balik tadi ni. Iyalah, dah tentu lah. Aduh, jangan buat hal lah. Dah dengan barang berat punyalah banyak barang ni. Halo. Hai. Hai. Saya Embun Kamaria. Awak boleh panggil Ica je. Saya Siti Nurhaliza. Tak adalah, saya Siti Umairah. Oh. Sedap nama. Terima kasih. Kenapa ni? Apa masalah? Tak ada. Tadi dekat rumah saya bawa banyak barang. Lepas tu tiba-tiba datang sini tengok barang dah tak ada. Kena tapis dengan papa. Tak apalah, itu pun kira banyak juga tu. Saya bawa yang terpenting tau. Mencuci muka, make up, itu paling penting. Tak apalah, lama-lama nanti kita top up je. Betul juga kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Yang belajar elok-elok ni. Tu, boleh letak kat atas bantal. Letak kat sana. Bah. Hang tengok kawan-kawan Hang. Semua main seorang. Semua boleh berdikari. Hang tu macam perempuan. Sampai ke bilik nak berteman. Apalah abang ni? Jaga diri nah. Jangan biar mereka bully. Tahu? Hampa semua. Makcik nak minta tolong tengok-tengokkan anak makcik ni ya. Dia ni takut sikit. Bukan takut dengan hantu ke apa. Dia ni tak confident sikit. Sebab gagap dari kecil. Tapi makcik bagi amaran kat hampa semua. Jangan nak pandai-pandai bully anak makcik nah. Hampa faham tak? Faham tak? Faham, makcik. Okeylah, mak balik dulu nah. Terima kasih tak cik. Ya. Bah. Masih. Okeylah, makcik balik dulu nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mika. Saya pian. Mana bulan aku ni? Tak ada problem jauh. Kenapalah susah sangat nak cari yang warna purple sini? Warna lain juga ke? Warna kita sama. Jumpa ke? Ya, kita dah cukup satu bulan. Jom kita pergi sekarang. Cepat. Apa mesti? Kami dah cukup dah. Warna hijau. Satu bulan. Cari ketua kumpulan awak. Saya memang gagap. Saya bukan sengaja. Hai.
Apa punya susah lah aku nak cari kain warna-warni ni. Aku tak faham lah. Masalah dia aku datang sini aku nak belajar. Bukan nak kena cari kain warna-warni korang tu. Apa dah tak ada idea zaman sekarang ni, ha? Memang rezeki aku hari ini. Orang kata apa? Jodoh memang tak pernah salah alamat. Aku punya! Tak pula. Ni aku punya. Kau punya kau. Aku jumpa dulu. Selama kau je sini. Tak ada. Kau ambil ni. Tak adalah. Aku jumpa itu bagi aku situ lah. Ambil ni. Bye. Dia ni ya. Bumban! Eleh. Kecoh lah pasal kainmu nak berebut. Apa susah sangat jumpa tim Munggu ni ya? Tak tahu aku dah pusing sana, pusing sini jumpa. Tapi tak jumpa-jumpa pun. Manalah budak-budak ni pergi. Tak tahu aku dah penat sekarang ni. Jam. Apa? Kita satu kumpulan. Mana ada? Tunggu. Tak. Tu. Mana? Ni. Kita sama ni satu kumpulan. Nah, jom kita kecek kawan-kawan yang lain. Jom. No mind. Okay guys, jom kita cari ketua kumpulan kita. Sana. Awak ni yang buat. Kan awak ketua. Betul. Takkan kita orang nak buat. Kita orang perempuan kot. Cepatlah. Tapi dia lelaki kot. Gila ke apa? Weh, takkan nak bersepihak kat sini? Tak kena weh. Weh, dah lambat dah ni. Apa-apa jadi kat dia kan? Baik kita buat sekarang. Cepatlah. Kita dah lambat tau. Sebelum Faisal datang. Berapa lama dah ni? Mati agaknya passion kalau lama macam ni. Sabar Abang Faisal, kami tengok semua yang terbaik ni. Cepat. Jom, Bu. Cepat. Cepat. Boleh. 2, 3, 4, 5. Cepat. Kita kena cari. Mesti ada. Mana? Semaklah. Ada. Time-time emergency macam ni lah dia hilang. Janganlah give up. Cari dulu. Mana? Tu! Sana. Dapat, cepat. Let's go. My God, awak. Akhirnya jumpa. Awak okey ke? Weh, dia kumpulan kuning. Kita purple. Kau lah ni tak nak tengok betul-betul. Penat lari tau. Kau lah ni. Korang. Ketua kumpulan kita kat sini, korang. Ya Allah. Apa yang sudah terjadi? Korang. Hei, Umpan! Engkau? Apa? Kalau tak pasal engkau, aku tak ada dalam grup ni tau. Kad aku kan? Aku punya. Aku punya sini. Tak ada, ni aku punya. Kau melawan kau? Apa pula aku punya? Siapa yang berani kacau grup aku tu, ha? Ni aku asal. Sahabat. Asal kau kacau grup aku? Kuat lagi. Tapi tak apa. Dengan kawan-kawan, aku tak gaduh. Hampir. Kumpulan ungu. Kumpulan kuning. Kumpulan awak berdua ni saya akan laporkan kepada Ketua Fasi untuk bagi hukuman. Tanah. Awak tak nampak ke? Ada orang cedera parah kat sini, ha? Sibuk pula nak berdrama kat sini. Kumpulan ungu, pergi cari ketua kumpulan kamu. Cepat! Jom. Bye. Cepatlah. Kena pukul. Nanti kena benda lagi. Tak apa. Aku ada siap tiket. Aduh. Mana kumpulan aku ni? Silaplah kasih pilih aku. Sampai aku tidur. Stop it. Asal aku kat sini? Aduh. Berapa lama lagi aku nak tunggu? Mana diorang ni? Mana kumpulan aku?
Sikit je. Sikit je. Kita lap dulu baju kering. Lagi satu. Sekejap Okey. Dia ni dah kenapa pandang-pandang? Palu aku je. Okey, lepas ni kita dah boleh balut dah. Mana dia punya klip dia? Okey. Klip dia. Hei, jangan. Dalam keadaan cemas dan panik macam ni, sebaiknya elak bagi masa minum air. Tapi kalau dia dah tenang, dia dah okey, dia minta sebab dia haus, baru awak bagi. Faham? Faham. Bagus. Biar saya minum. Jom. Ya, Penat. Dia ni pun laju pula berlarinya. Jalan Mika. Sabarlah, kawan kau ni penat tahu tak? Itu kumpulan. Kumpulan aku kot. Ha, cantik. Datang sini, tolong datang sini. Kaki aku dah lengur dah ni, oi. Weh, siapa ketua kumpulan kita ni? Ha, kat mana dia duk mengeram? Dia tak tahu ke kumpulan kita je yang tak settle lagi ni? Ha? Stres aku. Korang tahu tak? Kita ni dah banyak buang masa. Tahu tak? Masa kita ni dah kurang tau. Ketua, mana ketua? Ini kalau aku jumpa dia, benda first aku nak buat, aku nak lempang muka dia biar berpusing kepala dia. Biadab betul. Tu, nampak tu? Belakang pokok tu. Apa? Itu aku ada benda gerak-gerak. Aku rasa tu lah. Jom, lari sikit. Pergi tengok. Jom. Kita payahlah lari benda. Mika cepat. Tu, belakang pokok. Hei, cepat sikit korang. Dia dah cedera tu. Laju. Sabarlah. Tengok. Wan nunggu kan? Nunggu. Oh my God, sis. Are you okay? Betul. Purple. Dia ni leader kita. Tolong kami. Weh, Smurf. Bangun. Suara ni macam... Lemah, jangan cakap. Oh, no. Tidak. Aku tak nak satu grup dengan Mamat ni. Confirm jadi bahan nanti. Kau tak payah boleh tidur lah. Aku nampak mata kau buka. Bangunlah. Asal kau sorok kat sini, aku ni menyusahkan, kau tahu tak? Jap. Dia ni buat-buat tidur ke atau dia ni betul-betul pengsan ni? Ni, kita buat CPR. CPR. Memang taklah aku nak buat. Kal, buat Kal. Kau buat. Tak payah nak CPR bagailah. Aku pengsan je pun. Apa masalah korang? Aduh. Tak ada apa masalah kau lah. Kau lah, Ban. Kau kata no kat sini. Bukannya salah aku pun. Ferry yang buat. Jadi kau melawan aku. Korang, relax lah gaduh-gaduh ni. Korang semua kena rasuk ke? Tak, ni. Dia seorang je kena rasuk. Betul apa aku cakap tadi? Ingat tak masa yang tadi tunjuk demo, Ferry tunjukkan tu? Mana dah tahu dia betul-betul pengsan ke apa? Tak tahu aku suruh korang buat CPR. Bahar, kau baluk kepala dia. Perempuan, kau duduk sebelah aku pijak kau. Kita balik. Duduklah. Bukalah beg tu. Duduklah. Beg ni. Duduklah cepat. Degil. Dia step pertama kena cuci dulu. Bagi bersih. Kita cuci. Sis. Lupalah. Sebelum tu semua kena tarik nafas dulu. Relax. Mika, buat sekali. Okey, dah. Cepat. Balut mulut dia sekali. Bukan kena cuci dulu ke? Alamak, mana tempat lah. Kau tolonglah pusing ni. Balut tu kena cantik lah sikit. Berhenti semua. Masuk ke dewan sekarang. Masa dah tamat. Terima kasih. Papaku pulang dari kota. Tangan. Papaku belikan kereta. Kereta kecil. Aduh. Weh, asal kena denda macam budak sekolah pelik betul lah. Yang pelik tu kau. Pasal kau, kita semua kena denda.
Alah. Jomlah. Tahan, kau boleh. Sikit je lagi tu. Lepas ni kalau kau nak rehat, kau rehatlah. Jom. Punca kita lambat ni, Bon. Sebab jadi kau tau. Tapi kau baik. Kau baik sebab kau tunggu aku. Terima kasih. Ya. Okey. Baiklah. Bakal cek misi. 1, 2, 3. Kau tengok macam ni. Sikit. Go. 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 Cepat. Oh ya. Okey semua. Aktiviti untuk petang ini sudah habis. Selepas ini kita boleh solat maghrib berjemaah bersama-sama. Lepas tu kita makan malam bersama. Aktiviti malam ini lebih santai. Diminta pelajar yang bernama Anita dari kumpulan ungu untuk tunggu sebentar. Pelajar-pelajar yang lain boleh pulang ke bilik masing-masing. Terima kasih. Semua dah habis makan ya? Malam ni last chance untuk duduk bebas. Mulai esok, semua kena duduk dalam kumpulan. Apa-apa buat pun, mesti dalam kumpulan. Okey, baiklah. Saya bagi 15 minit lagi untuk berehat. Lepas ni kita berkumpul di Dewan ya. Faham tak? Faham tak? Faham. Lamanya faham kau. Babe. Asal kau asyik buat muka daripada tadi Kau tak suka kumpulan kita orang Babe. Babe betul. Kau lelaki kan? Nama kau Baharudin kan? Keras sikit boleh tak? Hello. Memang nama aku ni Baharudin. Tengok ni Hia. Cuma suara I je macam baby-baby. Lagipun, I ni tak suka kekasaran. Kalau nak kasar, aku dah jadi askar tau. Kau tak suka satu kumpulan dengan... Tu. Pipi college pun bawa teddy bear. Tu apa pasal? Makanan ni tak sedap kurang. Kau ada masalah ke? Tadi yang kau jumpa profesor tu asal dia nak apa dengan kau? Fesi tu tadi cakap dia suruh aku diet. Yalah sebab kita ni kan tengah belajar pasal kesihatan. Jadi sebelum kita nak jaga orang, kita kena jaga kesihatan kita dulu. Tapi ramai je yang aku tengok orang yang badan lebih kurang macam aku, lagi besar dari aku pun ada. Jadi nurse. Okey je. Kau yang tak bersyukur kan? Untunglah ada orang yang tolong tegur kau, nasihatkan kau. Tak salah pun kan kalau dia suruh kau kurus untuk kesihatan. Tak salah kan? Okey. Nampaknya memang aku kena diet lah ni. Lepas tu sekarang aku kena gunakan pinggan suku-suku separuh. Seperti mana yang disarankan oleh KKM. Suku protein, suku nasi besar penumbuk aku ni. Lepas tu separuh sayur dan buah-buahan. Tapi boleh ke aku nak diet ni? Nak aku tolong? Tapi kau akan tolong aku dulu. Tolong apa tu?
Weh, Mika. Asal kau gaduh dengan guru aku tadi? Malas aku nak ingat. Sorry tak pasal. Kau yang ku mahu, berdoa semoga kau akan berubah, mendamping. Tepi sikit. Ngikut selalu. Kau ni, kalau aku jatuh nanti macam mana? Jahat tau perangai. Weh, aku rasa kau silap masa tempat belajar lah. Aku rasa kau patut masuk AF. Tak pun, Aswara. Aswara. Korang nak tahu tak? Sebenarnya memang itu impian aku. Tapi korang tak tahu kisah di sebaliknya. Ceritalah. Nak ceritalah ni, sabar. Ada sebab kenapa aku kat sini. Sebenarnya, aku memang suka menyanyi. Mak, Bahar nak jadi penyanyi. Bahar tak nak jadi nurse. Tapi disebabkan... kurang hajar kan tinggal aku macam tu. Nak kena budak-budak. Mari sini kau. Sini kau. Mana dua ketul ni? Kau yang sekejap tau. Aku dah lama dah ni. Dia tak tahu kau yang aku ni. Tak boleh masuk. Aku penat. Aku nak mandi. Esok kena bangun pagi lagi. Aduh. Oh ya. Engkau pun masalah juga tau. Yang kau lupa bawa kunci kenapa? Tak biasa. Saya marah tak nampak tadi tu. Kenapa dengan dia, Wei? Aku tak tahu macam tu. Aku tadi tak nampak orang depan tu macam mana. Kan ada. Tak boleh cakap macam tu. Kau memang tak surprise kalau kau macam tu. Tapi aku yang bersyukurlah ada kawan macam kau kat sini yang tak ada aku bosan kan. Ni dah kenapa ni? Kenapa awak tak masuk lagi? Awak tak ada kunci ke? Lah, kenapa tak cakap awak tak ada kunci? Kalau tak tadi boleh kita orang apa? Boleh tak buka sekarang? Aku penat ni. Tak, kau dah marah-marah kenapa? Kau yang tinggal kunci, kau nak marah kita orang? Bodoh sombong. Dah. Tak apa. Biar saya buka pintu Jangan gaduh Apa mana? Yo. Dah lah tu. Sedih lah. Tadi tak ada. Fahamlah sedih. Buruk tau perangai tua-tua macam ni. Suka hatilah. Dah anak sendiri. Mestilah sedih. Nak sedih-sedih kenapa? Sepatutnya I ni yang lagi sedih tau. I lagi sedih daripada tengok anak I duduk kat dalam bilik terperuk je dengan tak ada buat apa-apa. You nak ke macam tu? Risaulah dengan keadaan dia. Takut tak biasa dengan suasana baru. Awak lain lah. Awak buat keputusan sendiri, memang paksa dia masuk kat tempat tu. Bukan kehendak dia sendiri. Kalau dia memang suka nak pergi sana, itu lain cerita. You ni mula-mula je. Nanti lama-lama dia selesa lah. Sebaiklah bagi bear tu. Ada juga pengganti saya. Aduh, nasib baiklah. Awak yang katil atas tu. Nama apa Tak sempat dah nak tanya tadi.
Sombong, Tadi kau masak macam tempoyak. Kita terhikir-hikir dengan kawan dengan dia, dia tak tahu je. Dia ni lah yang satu kampus tu kecoh-kecoh cakap budak beruang tu kan. Cak, lepas ni kita ada kawan lain selain manusia. Good night. Ya Allah. Bang. Wah. Awak tak turun ke surau lagi ke? Nak turunlah tadi tapi terkentut-kentut Fesi. So tu yang ambil wuduk banyak kali tu. Habis tu awak tak gerakkan dia orang sekali ke? Dah gerakkan dah banyak kali tapi masing-masing semua liat nak bangun. Bukan salah saya. Hei, korang ni nak kena korang ni, ha? Bangun! Solat subuh! Hei! Bangun! Hei, azan memanggil-manggil. Korang mesti tenyak, tidur pun mimpi-mimpi, ya? Amboi! Hei, aku rasa nanti kau tahu. Cepat bangun, cepat! Hei! Pergi toilet cepat! Dah subuh dah ni! Hai, korang ni masih lagi berdiri. Main toilet cepat! Dah subuh dah! Bahar. Pergi surau. Awak dah siap. Cepat sikit. Hai. Pergi je. Cepat kerja dia. Kau nampak dah Nix. Bangun. Subuh berjemaah lah. Bangunlah, awak. Kau jerit nama dia kuat-kuat. Nama dia apa? Mana aku tahu? Mana sempat dia introduce nama ke kita? Dia tak payah juga kan. Apa kata kalau kau tanya? Kau tanya teddy bear sebelah dia. Hello, Mr. Teddy Bear. Apa nama awak sebelah ni? Kejap. Tahu dah cepat. Fesi dah sama. Tak nak. Oya nak balik, Bapa. Aduh, ya Allah. Sekejap. Dia tidur balik ke? Tidur balik ni kau lah. Sekejap, oi. Buka pintu. Dah pakai telkom bagai ni? Tak reti nak turun ke? Tak. Kita orang memang nak turun. Tapi tu, roommate kita orang seorang tak bangun lagi. Amboi, tak bangun lagi. Apa? Dia ingat dia tidur kat hotel ke? Ke dia tengah dibuat mimpi tidur kat rumah dia lagi? Ha? Oh, budak beruang ni punya. Tak bangun, Bangun! Budak beruang, bangun! Turun, subuh! Cepat! Sekarang! Ya. Tadi kau main bihun tu buat apa? Bihun tu untuk dimakan. Yang kau pergi cocok tarik. Makanlah. Ni. Rasa. Makanlah. Aku kan nak diet. Jadi kau pun nak tolong aku diet kan. Jadi apa benda kau nak bagi aku tambah pula ni? Kau makan aku sekali. Makan. Tak sedap. Kau makanlah. Minta perhatian semua. Semalam ada kumpulan yang bergaduh
dan tidak dapat menyempurnakan tugasan dengan segera. Oleh itu, kumpulan itu akan didenda. Kita tu siapa lagi? Lah, semalam kan kita dah kena. Takkan hari ni kita kena lagi? Disebabkan kamu semua belum ada nama kumpulan lagi, maka saya panggil berdasarkan warna kain yang kamu dapat semalam. Kumpulan yang akan didenda adalah kumpulan ungu. No. Dan kumpulan kuning. Apa hal pula? Kedua-dua kumpulan ini sila berjumpa saya selepas sarapan. Kumpulan yang lain boleh berkumpul di Dewan. Terima kasih. Ini bukan sahabat ni. Ini musibat.